Hello guys, welcome back to my channel. Macam biasa, jangan lupa subscribe, like, comment dan share. Hello guys, welcome back to my channel. Okay gang, so hari ni kita bertemu kembali di dalam bengkel saya. Ini kita melihat seorang jejaka tua, tampan kacak lagi bergaya untuk menyiapkan RZ dia. Dengar-dengar abang jalan RZ member kali ni. Wallahualam. Wallahualam Tak tahu lah, tengok lah. Ada rezeki jalan. Tak, ni macam menggelabah ni, nampak semangat dia. Tadi tak buat kerja pun. Bila kena rekod, acah-acah air. So sekarang ni belum pergi, ni belum pergi. Okay, so sekarang ni, ini di bahagian enjin dia. Bang, kenapa enjin ni kemas sangat ni? Enjin ni Sam buat belas lah. Tak, kenapa dia kemas sangat? Oh, dia kemas. Sam yang buat. Ha? Oh ya? Sam buat. Macam ada apa-apa yang puji saya ni. Okay, so bahagian enjin dah siap lah. Yang tadi Abang Bali tengah pasang belakang ni. Orang panggil, apa benda orang panggil ni bang? Bar apa ni? Elba, bukan elba. Bahap lah. Bahap. So sekali dengan nut yang kita beli Recon. So belakang tinggal brake punya ni. Lepas tu ni sudah settle. Tinggal Mickey Mouse punya lock dengan batang sub. So lain tinggal cover set. Cover set abang dah beli belum? Belum lagi. Agak-agak ni kita nak buat design colour apa ni bang? Itulah. Agak-agak lah. Ada kawan tu suruh ambil putih hitam. Tak, memandangkan motor Abang Bali ni RZ tahun 2000. Abang the last production millennium bang. Takkan abang nak pakai cover set katak. Pakai mili lah. Pakai mili lah. Tapi mili apa bang? Purple lah. Purple mili. Purple Eco Silver lah. Ya? Ikut grand lah ni? Ikut Grand. grand. Hey, gila. Senyum sikit. Comel kali. Apa kali pula dah. Pali karipap. Okay guys, so sekarang ni kita nak teruskan dengan projek. Bukan Dynamic next episode. So sekarang ni kita nak menceritakan tentang, ingat tak saya pernah cakap wiring jalan CDI. Ni lagi kita nak memproses motor Victor yang jalan enjin kipas dengan menggunakan wiring ZSR. So barang-barang pun kita dah collect, ada barang baru dan ada barang second. Motor tie loop ni lah. Motor ni complete je, tapi disebabkan kita projek kita kena buka semua. Buka semua tu bukan semualah, tank dengan kepala saja. So ni dia punya lampu dia bulat. Gitu. So sekarang ni macam motor ni wiring saya dah masuk. So kita menggunakan wiring ZSR. Wiring ZSR motor yang jalan CDI. Victor original tak jalan CDI. Dia menggunakan coil plug yang ni yang besar ni. Ini kalau rosak nak beli original 800 lebih makan modal. So sekarang ni kita nak teruskan projek. Kita nak susun CDI, kita nak susun katap dekat bahagian sini. Wiring saya dah buat pemasangan. So jomlah kita bawakan motor ni keluar dan kita teruskan projek motor Victor menjalan CDI. Let's go on. Pantai dia posisi. Bantu. Okay guys. So motor pun kita dah bawa keluar. Okay, untuk menceritakan dia dekat sini, kalau korang nak convert motor ni untuk menggunakan CDI, barang-barang apa yang korang perlukan? Yang pertama adalah wiring. Wiring selalunya kalau untuk body ni korang boleh pakai wiring WR ataupun wiring ZSR. Untuk dapatkan fitting yang cun sebenarnya wiring ZSR, sebab owner lama dia nak maintainkan meter dengan Swiss keep. So bila kita pakai wiring ZSR, soket-soket ni plug and play sahaja. Tinggal cocok dan pasang dan ada tambahan dia. Kalau korang masuk wiring WR, nanti CDI akan duduk di belakang. Korang kena tarik dekat depan CDI. Lepas tu korang kena pakai switch WR sebab soket dia berlainan. Sebab ni ada soket lampu, on off lampu dan meter dan wiring depan. Kalau untuk WR dia pakai H4. Kalau yang ni korang plug and play saja, terus cocok, senang kerja. So barang apa yang kita kena perlukan ada untuk convert ni, first kali adalah wiring ZSR. Yang kedua, korang kena ada CDI. CDI, yang ni Malaysia punya 1605.
Lepas tu korang kena ada coil plug. Coil plug double R. Lepas tu korang kena ada katap. Katap ni kena berpandu kepada wiring. Ada selalunya 4 inline macam ni, tegak, dan ada dua-dua soketnya warna hijau. Kena cari katap yang macam tu. Lepas tu kita kena ada puzzle. Ni puzzle untuk membaca api pada magnet. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ke-6 korang kena ada coil magnet. Dan yang ke-7 korang kena ada magnet. Dan ke-8 korang kena ada casing. Casing double R. So casing tu macam ni lah untuk mengikat magnet ni. Coil magnet ni. Korang tak perlu lagi gunakan yang macam ni, disebabkan korang nak jalan magnet yang ada batu ni. Macam yang keep dia tak ada apa-apa. Keep dia kosong. So kita tak boleh pakai yang keep, dan kita kena pakai double R punya, dan cover double R. Yang macam ni pula coil dia macam ni. So ni korang boleh campak tepi. Dan inilah barang-barang yang korang kena ada untuk nak jalankan motor ni CDI. Tak kisahlah korang nak modify engine dulu ke, korang nak buat wiring dulu ke. Wiring ni untuk, bagi saya, penjagaan api yang sempurna. Sempurna. So dia ada otak dia lah untuk membaca api tu di skala mana. So ini adalah otak dia, adalah CDI. Bukan ECU bukan kita modify kepada ECU, dia jalan CDI lagi. So biar benda tu yang handle bahagian api. So kalau ada modal korang nak sedapkan lagi motor, enjin ni korang modifikan masuk enjin double R ataupun enjin ZXR ataupun enjin KRZ. Tak gitu Kam? Ada yang ke-10. Apa? Ke-9 ke 10 tadi? Entah, tak ingat. Aku main sebut je. Ada berapa? 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Apa? Semangat. Semangat. Tak ada semangat, ada 11. Duit. Duit kena ada untuk jalankan benda ni. So modal ni agak kasar sikit. Ada barang baru dan ada barang second. Kalau all in baru memang makan. Terbalik. Ada duit baru semangat. Oh, baru ada duit baru semangat. Kalau tak ada duit tak ada semangat. Macam ni. Dia semangat lah nampak tu. Motor lah hidup pun. Ya, dari engine lah. Okay. Okay guys, satu lagi yang saya belum cerita pada korang. Untuk modify masuk jalan sistem CDI ni, korang kena buat satu benda. Kena buat trip lah untuk rumah puzzle. Alright, so engine ni kalau nak tahu, engine keep, engine double R, engine ZXR dan adik-beradik dia lah yang 150. Macam ni engine dia memang sama, tapi dalaman dia ada perbezaan sikit. Bagusnya Kawasaki ni, walaupun dia model keep yang tidak menggunakan CDI, tapi dia dah sediakan rumah ni. Ini adalah rumah untuk puzzle. Rumah untuk puzzle untuk korang mengikat. Dan rumah ini tiada trip. So trip ni lah yang kita akan modify dia untuk mengikat puzzle ini. So santai Debussy, marilah kita teruskan job tanpa basa-basi. Banyak lagi kerja lain nak siap. Ya Kam? Let's go. Santai Debussy. Mantul satu kali. Fly. Okay guys, so sekarang ni kita dah susun dah dekat bahagian panel-panel ni. So ini adalah coil plug, rectifier aka katap dan CDI. So ini adalah susunan dia mengikut bracket asal. So kau kena ketuk-ketuk sikit lah supaya benda ni boleh tegak, benda ni boleh tegak. Dan ini korang kena ada bush dekat bahagian bawah. Bush ni kita custom, bagi dia tinggi sikit. So yang ni nanti plug dia terus ke sana lah. Dia terus ke situ. So settle dekat bahagian kepala atas. Dan kita kena teruskan projek di bahagian bawah pula. Senang je. So yang soket-soket ni korang plug and play sahaja. Yang ni untuk neutral dan top gear. Dan ini sensor kepada tank dah tak pakai dah, sebabkan tank dia tak ada sensor.
So ini magnet dan puzzle. So jom let's go. Kita teruskan projek di bahagian sini pula. Santai bosi, mantul. Guys, so puzzle pun kita dah ikat sini. Kabel dia tarik atas, lepas tu tinggal cocok sahaja dekat wiring ni. So sekarang ni kita nak buat pemasangan magnet pula. So letak the key dia kat situ. Lepas tu kita hanya masukkan sahaja magnet seperti ini. Dah siap. Dan kita ambil skru, ikat. Okay, settle. Ketatkan je, jangan lupa. So sekarang ni kita set up dekat bahagian magnet, cover magnet ni. So kita masukkan coil dan skru lah. Ikat dekat 3 bahagian dan lock dekat sini. So jom, let's go. Okay guys, so kit pun dah siap. Kit dah siap, api dah ada, motor pun dah hidup. So macam ni lah keadaannya. Tapi ada problem sikit dekat bahagian enjin dia. Disebabkan motor ni owner cakap tak pernah overhaul. Ada something wrong sikit dekat oil seal belah magnet dia. So ada kebocoran kat situ. Tu next nanti dia cakap dia nak overhaul lah. Tapi untuk convert wiring ni semua dah on, jalan seperti biasa. Lampu depan, lampu sini, api semua dah jalan seperti biasa. Jom kita hidupkan kejap. Iya, tolak depan sikit. Tak sabar ni. Disebabkan motor ni siap, kita nak teruskan projek Dynamics. Macam yang dijanjikan, bulan Ramadan kita akan convert dynamic engine super kit. Okay, so kita settlekan motor dulu. Okay guys, motor dah jalan, api ber-CDI. So sampai sini saja video kita kali ni. Jumpa di next video. Jangan lupa subscribe, like, comment dan share macam biasa nang. Mantul. Ya. When there's no exit, I'll kill when I'm desperate.